saya tak boleh tidur sepanjang malam tadi. Sampai pukul 9.30 pagi tadi saya duk fikir, kena kemas juga hari ni. Kalau katalah keputusan kata tak penangguhan tak boleh berlaku pihak kami. Alhamdulillah, sebab bila kita dengarkan apa yang keputusan yang keluar hari ni, walaupun orang kata penangguhan belum keputusan yang muktamad, tapi orang kata sedikit lega lah, kelegaan jugalah untuk kami penduduk. Sebab kalau ikut saya sendiri personally, saya tak boleh tidur sepanjang malam tadi. Sampai pukul 9.30 pagi tadi saya kena kemas juga hari ni. Kalau katalah keputusan katalah tak penangguhan tak menyebelahi pihak kami. So macam kita katakan, bailiff yang dikeluarkan tu, mereka dah nyatakan dalam tu kalau kita tak bawa pengosongan pada 26 hari bulan jam 10 pagi, jika perlu mereka akan gunakan kekerasan. Jadi siapa yang tak susah hati kan nak kena kosongkan semua isi rumah dan sebagainya. Tapi bila kita dapat keputusan hari ni, yang belum lagi keputusan muktamad, tapi kami dapat penangguhan sekurang-kurangnya. Orang kata tak adalah kita kelang kabut, kat mana bailiff tu dikeluarkan pada 12 Mac dan nak kena keluar pada pengosongan tu pada 26 Mac bulan Ramadan ni. Kita pun tahu kita nak dekat raya sangat-sangat kan. Jadi kami ni adalah lega sikit, insyaAllah boleh raya kan. Ya, betul, InsyaAllah. Walaupun rumah dah tak ada kan, roboh dah, kosong, apa ni, teruk dikerjakan oleh pemaju, tapi semangat orang kampung itu yang kami nak pertahankan hak kami. Jadi Pak Usul, terima kasih semua. Bila tadi kata program Azura, sebab program Azura kita daripada Ipoh kan, cuma dalam tempoh yang sama sebenarnya memang berbaki lagi 4 blok strata. Tapi sekarang ni mereka dah satu tu dah roboh dah. Satu dah roboh dah sebab waris tu dah meninggal dunia kan. Sebelum bulan puasa kan, itu diorang ada hak lah nak robohkan sebab tak ada orang kan dalam premis. Kebenaran daripada bandaraya, kami yang 3 ni masih duduk di premis masing-masing setiap blok. Dia ada berapa blok? Dia ada actually ada 8 blok, tapi dah 4 dah ada roboh, baru je robohkan ke-5 lah. Tapi ada efek tak kalau dia roboh ni? Efek sebab actually diorang ambil besi-besi depan rumah kita tu. So sekarang besi keselamatan dah tak ada dah, mengadang tu tak ada. Memang ni kalau orang duduk atas tu macam Pak Usu punya kakak ni, kakak ipar, orang tua dalam 70 lebih, kan bahaya kalau dia nak melintas. Awak-awak semua wartawan boleh datang buat liputan nak tengok keadaan flat tu macam mana. Sebab diorang tak dapat DO, tapi diorang berani ni angkat semua besi tu untuk jual atas arahan daripada bandaraya. Dan saya sendiri pernah pergi berjumpa dengan Dr. Zaliha, Menteri Wilayah, dan dia berkata depan saya, dia nak tengok effort pemaju tu boleh membangunkan tidak membangunkan ni bangunan untuk ni pondok untuk jadikan. Dia sendiri bercakap dia nak tengok effort, tapi DO tak ada. Mana undang-undang tu saya nak cakap. Ni bulan baik dan bulan Ramadan ni saya tak pernah tipu Allah dengar apa yang kami penduduk ni terkena. Terima kasih atas sokongan semua. Terima kasih.